Selepas beberapa tahun tidak beroperasi, kini perkhidmatan feri penumpang antara Kota Kinabalu, wilayah Persekutuan Labuan kembali beroperasi. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino berkata langkah itu sekaligus memperkukuh jaringan pengangkutan laut dan membuka semula laluan penting kepada mobiliti rakyat serta perkembangan ekonomi rentas wilayah. Ramai warga Sabah yang bekerja dan menetap di Labuan, begitu juga sebaliknya. Perkhidmatan feri di antara Kota Kinabalu dan Labuan telah lama menjadi nadi utama perhubungan rakyat kedua-dua kawasan ini. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai laluan pengangkutan untuk tujuan kerja dan pelancongan, malah menjadi penghubung penting bagi urusan kekeluargaan, pendidikan, terutamanya pelajar-pelajar matrikulasi dan universiti, serta kegiatan ekonomi dan perniagaan. Jelasnya, antara faktor yang menyebabkan perkhidmatan ini tergendala sebelum ini adalah struktur jeti yang tidak selamat, penarikan subsidi minyak serta kesan pandemik COVID-19. Sebagai penyelesaian, operasi terminal feri Labuan dipindahkan dari Jesselton Point ke Pelabuhan Kota Kinabalu dan kini diurus sepenuhnya oleh pihak Pelabuhan Kota Kinabalu. Satu penyelesaian yang lebih praktikal, iaitu dengan memindahkan operasi terminal feri Labuan dari Jesselton Point ke Pelabuhan Kota Kinabalu yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh Pelabuhan Kota Kinabalu. Peruntukan sebanyak 1,3 juta yang diberikan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dalam penambahbaikan jeti ini mencerminkan keprihatinan Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan dan kebajikan masyarakat di kedua-dua wilayah dan negeri. Dengan pengoperasian semula perkhidmatan ini, pengguna kini mempunyai lebih banyak pilihan pengangkutan sama ada melalui udara, jalan darat, ke menumbuk atau terus melalui feri ekspres dari Kota Kinabalu ke Labuan. Datuk Seri Haji Ji berkata demikian dalam majlis pelancaran jeti dan perasmian perkhidmatan feri penumpang Kota Kinabalu, Labuan di Terminal CIQS Kota Kinabalu.